Sedih pagi semalam yang dekat Melaka tu, yang anak bunuh ibu dan abang dia dan mencederakan adik dia. Budak lelaki ni form 5. Jiran kata diorang selalu bergaduh anak-beranak sebab mak dia selalu paksa dia belajar. Abang ni pun sama, suruh dia belajar. So punca pergaduhan selalu riuh rendah adalah sebab suruh anak ini belajar persediaan untuk SPM. Mendengar ni of course simpati teramat sangat, because kita tahu mak dia tu mean well, berniat baik, nak anak skor, nak anak berjaya, to have good results, flying colours. Tapi di sebaliknya jadi pula tragedi. Anak mungkin rasa tertekan, depressed. Menurut siasatan awal polis, kata dia sudah bersedia. Pisau lipat itu memang ada di dalam beg sekolah dia. So pukul 5 pagi dia tikam mak dia. Abang dia cuba leraikan, abang pun kena. Tak tahu the inside, the real story. Tapi setakat untuk memesan pada diri supaya tak berlaku kepada anak cucu kita, kita tak boleh menekan sangat kot. Dia ni performance pelajaran ni macam mana? Polis tak nyatakan, ya, mungkin saja tak nak reveal lah. Adakah dia good students atau average ataupun budak kelas hujung. Pada situ kita dapat faham sedikit dan kita boleh dapat sedikit pembelajaran lah. Andai kata dia ni budak hujung, makanya mungkinlah mak dia put extra pressure untuk dia bawa naik grades dia sebelum sampai SPM. Tetapi disebabkan dia budak hujung, dia ni mungkin tak berminat langsung untuk belajar. Orang yang tak minat ni, kalau you tekan-tekan sangat, you push, you suruh, you mendesak, you buat timetable lah untuk dia, you bebel lah untuk dia untuk membantu, tapi pada dia itu satu bebanan, tekanan perasaan, dan dia mungkin boleh memberontak because tak sehaluan dengan minat dia. Untuk kita pula, anak kita ni lain-lain. Kalau dia memang kelas hujung, kita dah try push, dia tak mahu, maka leave it lah. Support sahaja. Tak boleh push. Pencapaian anak-anak ini lain-lain. Mungkin anak sulung berjaya, anak kedua tak semestinya. Anak sulung dia tu di college kan sekarang. So, dan dia juga adalah cikgu. And malang keluarga ini, diorang ni baru saja kehilangan bapa Januari dulu. So mungkin ini semua tambah-tambah lah. Kalau dia ni budak average, dan mungkin cara kita push, cara kita support, cara kita bukakan minda dia mungkin boleh membantu. Ada harapan, kurang tekanan. Sebab mungkin kemampuan dia boleh pergi kepada excellent. Tapi dia bukanlah kategori tak minat atau reject. Kalau dia dah memang di dalam golongan yang bagus, good student, makanya kalau dengar kata duk bergaduh lagi pasal tu, mungkin mak dia terlalu push ataupun high expectation, too high. Nak dia dapat 20A ke, membuatkan dia ada tekanan. Extreme end ni memang ada tekanan kalau cara kita memberi tekanan tak betul. Simpati kepada keluarga ini. Pembelajaran untuk kita, kalau setakat simpati saja, we won't learn anything. Kita kena tengoklah rentak anak kita tu, how far kita boleh push, how far kita langsung tak boleh push. Setakat support saja. Tambahan pula generasi muda ini, dia too fragile. Diorang ada banyak pengaruh. Nasib baik anak ini bukan pengaruh dadah. Itulah dia kejadian semalam yang sangat menyentuh hati. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.